Harga emas sekarang memang tengah jatuh. Saya masih ingat lagi, Januari 2026, harga emas pernah cecah RM764 segram. Tapi hari ini, bila saya semak semula dalam aplikasi Public Gold, harga 1 gram sekitar RM570 sahaja. Maksudnya turun hampir RM200. Jadi, patut kita gembira ataupun sedih? Kalau tuan-puan baru nak mula simpan emas, ini sebenarnya berita yang baik lah. Sebab sekarang tuan-puan masih boleh beli pada harga RM570, bukan harga RM764. Saya sendiri mula simpan emas sejak tahun 2021. Masa tu 1 gram sekitar RM260 je. Dan masa tu saya rasa RM260 tu harga yang mahal. Tapi saya terus konsisten sahaja. Saya dah lalui dah harga RM300 per gram, RM500, RM600 sampai dah RM700. Dan daripada situ saya belajar satu perkara, yang mana harga emas ni turun naik dalam jangka masa pendek, tapi dalam jangka masa yang panjang nilainya terus meningkat tuan-puan. Sebab itu jangan terlalu tunggu harga yang paling murah, dan kalau belum mula, mulakan dulu. Walaupun hanya RM100, yang penting adalah kita dah mula bina simpanan kita. Jadi bagi tuan-puan yang baru nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold di Eko Emas serendah RM100, boleh refer pin video yang berada di profil saya, ataupun boleh tekan link di bio untuk tuan-puan buat pendaftaran akaun secara percuma. Kemudian saya akan bimbing step seterusnya dan mula menabung emas dengan Public Gold hari ini.